Astaghfirullahaladzim, 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 Pak Jai! Pak astaghfirullahaladzim. Jai! Hei! Dari mana Pak Jai? Ayo dong, Dari mana Pak Jai? awak Ya. di air bandar ah, Oh iya banda. di sawah gak kering setiap. Awak kapai tempat Pak Jai? Ah, Kapai tempat Pak Jai? awak Ya. mengaruh. Layak di dalam wilik sudah tabiang kau. Layak di dalam wilik sudah tabiang kau Pak Jai. Ah, ciliang, mau ciliang siang lagi kah? Bapak gay pak jorong ah, Layak jadi dalam wilik di sudah tabiang beko sudah tabiang. uang ngaji, Yang ngajai. lai. Iku sudah tabiang aku ngaji abe maghrib, Sudah maghrib ya. dah maghrib ya. Ya tu biar dan dekiceng ke warga beko awak mengaji sama-sama sudah tabiang itu ke dan tamui Pak Jai. Ndak ada tu dah. Ha. Pak jorong mengaku jo ni. Nak kapai tempat warga. Pai masyarakat pai apunyo keceng-keceng kurang deh. Deh. Pak Haji Rozano magi pangaji miko deh. Deh. Di Surat Tabiang. Nah, Deh. maksudnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahaya Pak Haji ya. Zikir-zikir sini seorang ha. Zikir. Tinggi pengajian Pak dah. Kat tanah ayam Pak dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah tiba dah mah. Duduk sekolah ada dok kena kicang kau dah. Duduk dah lo. Angin hari deh. Angin hari deh. Dah. Alai. Lah 3 hari bakandak kau dah. Aje lai dia lai. Dah. Lain tu ah. Ibe ku langyak dulu ha. Ku balik siap bang, angyak ku angyak tadi, angyak dia ha. Ya dia lah hari nak angek dah. Dah you nak ni itu je dah. Beku lah seden. Kineng. Jangan berang je dah. Malik dah berang lah ha. Bini ni. Dah. Tentu angyak ya. Kineng lah dah. Kineng dah. Nak beku lah nak angek aja. Kagak lah dah ha. Assalamualaikum. Hei. Memang. Dia nak ada berala ke apa ada nyampuk ni lah. Yang putar-putar tengah hari ko. Beko yang kecil lah mencilok bilang beko ka. Padahal tu nengok beko lihat. Dia pengen nyampuk. Banyak ada nyampuk saya mak mah. Beko lah yang ke Surau Tabiang ko. Berala. Tapi Pak Haji Rozano punya bagi pengajian beko. Rupanya viral tu. Yo, cak wak pai beko ramai lah nonton ah. Senang hati aku nyak diam pitih tu nah. Elok aja ya. Tapi ni sedang naik daun ke ni. Nak dari ke mama Pak Jida dan nyampuk lah tu nah. Anda pernah lupa nyo. Yo karong ni nah tinggal dia mak dia senentang. Tapi yang kecil ke kawan-kawan buat kawan banyak deh. Kalau ada saya punya nak buat dah. Dah raisa dan bola. Beko dia minta pitih ke Pak Haji dia beko tanang selang. 5,000 seorang tapi akan lain dah. Nak buat dah. Deh. Deh. Apalah tamu Pak Haji tu elok ang yan banyak kecil mana inyo. Leh. Ada belok. Betul lah. Pak Jeng. Kenapa Pak Jeng? Pak Jeng. Tak tengah hari ni mah. Ikulah orang kasih pengajian kah?
Orang-orang muda. Capeklah dah. Tak tu ada ngek kau so. Tu balik sawah mah. Sawah kariang nak jen. Jadi ya lah ngek are dah yo kini dah kandak tu isi lah kandak dah kini ke dah. Hari angek dan. Yo tu ala masalah hari ngek ke dah kan. Kau dah 3 hari kau na apa pak dana dan hei. Tu bawa dah buka cawek dah. Ha? Cawek dah jangan buka. Kau tu kau kau tak kata 3 hari kau ha. Nanti kau kau. Nanti kau kau. Indah ikut cek dah nak ikut kandak dah nak dah isi dah nak ikut dah. Di mana makan lagi tu ha? Nah. Ampun dah. Alah dah. Ampun dah. Alah dah. Ampun lah dah indah. Jalan ya. Ha. Ya, astagfirullah. Hah? Ini keceng pak jorang mah. Nak ambil kau dekah. Nak azan mana mah? Astagfirullah. Haji. Alah nak. Haji. Pak Jorong. Pak Jorong. Sao sih mengaji Pak Jorong dik? Pak Ji dah sana. Wah, sak ngoang. Cuma di rumah dah dik. Atau Mau biarnya di rumahnya Pak Jorong. ambil aja. Dia dengar lah Pak Jorong dak taluk dan dengar tu lari dengan leg. Itu orang kan bagi pengajian dah. Ngomong di rumah siang hari nak azan lima jam. Baik turut kita. Oh, sila. Kayu Pak Ji. Pak Jorong. Dengar enggak? Ampun dah nak dan ulang lah dah lah indah lah. Cerai. Indah dah. Aku jadi dulu kau. Aku jadi kau. Alah dah indah lah dah. Untuk sawah kariang kau hari nak tu angek kau kau. Alah dah ampun lah dah ampun. Yo mah. Ini dia Pak Jorong. Iyo kok kerajuannya lewat. Cuma di tengah hari gua Pak Haji tu gua. Mungkin juga kawan yang kemarin dah. Wah, baru kabang orang Bang Zuhur Tu Pak Jorong ni taluk dengan pengajiannya di kikul kah? Astagfirullahalazim. Dan jadi lain sabar Pak Ji tempat tapi tak lah nyangkut dengan mereka dah. Sabar pergi tengah hari sembarang nyubiak saya kerja Pelan. Pak Ji. Hari saya nyuruh lagi. Pak Ji. Waalaikumsalam. Kecaweknya. Tak tak tahu tuncung. Mengapa Pak Ji? Tunggu tujuh kau. Turun lah Pak Jik. Ha. Turun lah Pak Jik. Sudah. Keraju nak sembarang lah Pak Jik mah. Masih pengaji lah cik kau nak. Ya beko kau anjing kau ada tabiang. Nak kalau dah dah. Habis makarai. Duduk tu. Kau ikut rusak kamu Pak Ji Pak Ji. Ha? Inginlah gaya Pak Jik. Rusak kamu Pak Ji mereka mah. Saya mau baga. Pak Ji bagi pengajian tapi kalau jual Pak Ji bagai saya. Iya andai Pak Jik masuk dinginlah gaya tu. Masa bang ada ini. Tidak namanya dah terima ni kau Ikut dah. Pak Jorong tenang lah kau. Hafid lah tu Pak Jorong kau ha. Pak Ji bagai saya kena jual sedang abang sedang Zuhur Pak Ji bagai saya kena jual Pak Ji. Mengah kau ada. Kau rumah yang mengah kau ada. Nak mentang mangka ha. Jangan kanyo Pak Jorong. Lihat tantu Pak Jik bini lihat tantu dia nah. Tapi jangan dia kerja dengan hari. Kau kecil lah Pak Ji bagai saya. Sabarlah Pak Ji melakit malam sudah bagi pengajian nak bar dah. So, kenyak kau. So. Ande. Nak mangka dik nah. Nak langgar kau so. Itu Pak Ji nama pamangka apa? Pernah dengan payah ke masjid tengah. Dalam lapuk seorang ah. Bagai jadi tuang orang. Kau rumah kau ah. Tak payah merang kau dah. Ada Pak Ji ke? Kau saja. Cuma sajik je mandi je lung je dah. Aman Pak Jik dah. Dah terbalik Pak Ji Pak tengah. Dah menyasar lah dan nyuruhnya mengaji ikut lah. Dia ni kecil kurang ikut. Tak usah saya sampai ke surau ikut. Ini nak apa ini dah. So. Jom. Ya. Aku nyari ibu ya. Tolong saya Pak Jorong. Dia tolong Pak Jorong tengah hari mengak kerja Pak Jorong. Ah, dia kau menolong kau tengah hari, tapi kau kerja kau ya Pak Ji.
Iyo dah talu dengan tangan ni nyu taruh nama neko dah talu sama jorong tolong kiceng ke nyu cepat jorong. Kena tangan kau. Iya. Sudah popo dah ding. Apa-apa ala jangan handa apa aja kacik mengarati di kacik awak ti. Mengaden dia nampak lu. Kalau cikgu nampak je apa cek nyu ha. Patutlah tak mandi pagi dia. Tak mandi balai nyu gah. Nyo. Pai ka bahasa jik je ngasuh. Jangan kok poponya tu nak manding yang saja dah. Yo kurang ajar, munculnya kurang ajar. Apa balai jangan laki dan lupa aja nah. So, Nyu tangan dah lah jalan dia. pagi muka cawek empat dan ding. Iyo je cawek tu dia nyelambui Eh, pak. Tolong je pak. Baca dulu deh. Kau macam kecil kau malin bawa ke mereka. Aduh nonton tahu cie. Siang aja nyu. Nyo lagi tahu dan tadi nah. Jadi lainnya terang ada tadi di rumah. Kau kecilnya nak ah. Pak Jorong caknya. Pak Haji salah awak menyuruhnya ceramah caknya. Ya masalah kau susah. Dia makan tak boleh baju ke kakak laki dia tu maju tu pengen mengaji kini ha. Tiga hari dia nak berkandak. Tiga lah tangan dan kandak-kandak. Tu yang laki-laki yang cawek tadi tu ada. Itu melambau den, itu nah melambau den juga lah merah-merah dan nyua. Bagus mau itu Pak Haji. Dia kau minta baju berkandak kayaknya. Iyo baju tu pengen mengaji ke surau beku. Jangan kok. Itu di mana? Tahu ni. Subah lah ya. Dia nak kemudian surat kau. Urus surat bala kah? Ndak. Masih kau mana tangan. Ndak, surat nak kena nurau den lai laki den lai Pak Jai je nah. Iyo je nyua laki. Assalamualaikum. Salam. Syukur ke lai? Bamuit bini dan. Oh santiang lah bamuit bini dan. Ceria cerah wajahnya. Alhamdulillah. Dengan apa ambil duit ngah. Kau masuk dalam lendak ada dia. Dia kau nah. Ma Pak Haji. Ha? Pai ma. Ngecek dengan gratis orang ah. Ambil duit dalam masjid ah. Suara. Kami kau ngecek mana kau tegak. Pas kita ada bang. Kau hari sudah nak. Tunggu lu. Pak Haji di luar ngaji di dalam deh. Iyo ya. Ih. Lo guys, sedang bertibu. Nampak bang sebenarnya. Nampak sebelum. Ini dia. Pandu tinggi mana? Pandu. Kan pandu tinggi mana? Ah, itulah. Pas. Tinggi. Pandu tinggi mana? Rol. Dah tu Pak Haji. Dia kau minta baju berkandak kayaknya. Iyo baju tu pengen mengaji ke surau beku. Jangan kok. Itu di mana? Tahu ni. Subah lah ya. Dia nak kemudian surat kau. Urus surat bala kah? Ndak. Masih kau mana tangan. Ndak, surat nak kena nurau den lai laki den lai Pak Jai je nah. Kena tukar laki den tahu. Kau seketek urus surat, urus surat. Indah kau dia lama dah kena tangan kau tu ha. Nak makan tangan mesti dia lawan cuk kau ha. Ndak dan dia aja nyu masalah. Dia tak bah. Senja kata cirai. Dia nak masuk lah dia. Mana nampak merah? Mangkuk lagi orang sikut tadi nah. Anak pindah sen kamera sekalinya di sana ya. Lagi kau dah. Dah lampu ngecek nunggu-nunggunya. Dia nak lari.